Mungkin negara kita pun perlu buat banyak gambar-gambar pemain warisan. Gambar tu dipublikkan, didedahkan. Diorang tahu dengan lebih public, dengan lebih terbuka. Tapi sebaliknya, yang tak berlaku di negara kita, kita tak jumpa gambar-gambar. FAM sendiri yang keluarkan kenyataan mengatakan bahawa ada technical error. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Mirror Channel. Aku akan go through kali kedua untuk topik ni selepas FAM keluarkan kenyataan. Tapi hari ni hari Selasa 30 September. Waktu video ni direkod lah. Maybe esok ataupun hari seterusnya, kalau ada cerita baru, aku akan follow up update. Aku ada a few topik and ada 2 subtopik yang aku nak bercerita pasal apa yang sudah berlaku, apa reaksi aku, dan tengok orang sekeliling, kawan-kawan YouTube bola. And aku dapat tangkap benda-benda yang aku suka, yang aku tak suka aku cuba ketepikan, and benda yang kita harus ambil kita ketengahkan. Okay, InsyaAllah. FAM sendiri menyatakan bahawa ada kesilapan teknikal yang telah berlaku, yang di mana 7 orang ni memang confirm didenda 12 bulan 1 tahun. Bagi siapa yang tak tahu lah kan, bila Astro Arena dah cover, FAM dah keluarkan kenyataan, dia orang tak mention pasal 1.8 juta. Yang tu aku tak tahu. But it's okay. Apa point yang aku telah dapat selepas daripada 26 September, iaitu hari pertama berlakunya kejadian tersebut, aku sebenarnya hari ni macam mood berdiri tau nak cakap. Aku macam tak ada mood nak duduk. So aku buat hari ni punya video tema berdiri sikit lah. Rasalah sikit release aku punya ketidakpuas hatian ataupun nak bercakap pasal isu ni kan. Aku disclaimer awal-awal, aku bukan yang nak condemn FAM ataupun sepatutnya, tapi benda ni bagus berlaku, kita ambil iktibar daripada perkara-perkara yang kita boleh perbaiki. Yang pertama, peliknya sebab sebelum ni kenapa tak berlaku kepada players-players yang sebelum ni. Maksudnya pemain-pemain warisan yang sebelum ni, kenapa tak berlaku masalah documentation yang ni? Oh, cumanya FAM nyatakan masalah teknikal hari tu, masalah teknikal yang dinyatakan tu, yang berlaku tu, dia tak mention spesifik masalah apa, documentation ke apa ke tak tahu. Tapi FAM cakap poin besar, 2 poin besar. Yang pertamanya adalah memang betul ada technical error. Satu lagi, 7 pemain yang kita dapat tu adalah pemain warisan yang memang secara sah. I'm happy on that. Okay, tapi kenapa masih lagi still didenda sehingga 1 tahun? Kesian player tu. Macam mana nak kena hadap dengan klub diorang, macam mana diorang nak main dekat peringkat nasional, macam mana kita punya projek Piala Asia and qualification World Cup. Hari tu aku ada tengok satu episod Bola Itu Live, Kish dengan Faiz. Aku suka satu subtopik ataupun kenyataan ataupun perkara ni mungkin negara kita pun perlu buat, yang di mana bila tengok di negara sebelah banyak gambar-gambar pemain warisan. Maksudnya player ni dengan nenek dia ambil gambar ni, gambar tu dipublikkan, didedahkan. So maksudnya negara sebelah pengurusan bola sepak diorang dengan rakyat diorang, memang diorang tahu dengan lebih public, dengan lebih terbuka. Okay, jadi tak ada masalah keraguan antara penyokong bola sepak, fans-fans di negara tersebut. Tapi sebaliknya, yang tak berlaku di negara kita tak jumpa, ataupun maybe aku yang kurang explore untuk nak tengok gambar-gambar contoh macam ahli keluarga Facundo Garces ke siapa ke. Tak adalah nak expect sampai jumpa dia punya gambar bapak dia, tapi at least ada wartawan ke apa artikel ataupun media yang berjaya korek sampai jumpa diorang punya berita yang mengatakan diorang ni memang betul pemain warisan. Maybe ada nenek moyang dia kelahiran Malaysia ke apa ke, ada gambar ke sijil lahir ke apa. Kita kurang benda tu compare tu negara sebelah. Poin yang aku dapat lah daripada situ. Poin tu juga berkait dengan nombor 2. Sekiranya betul kita salah, at least masyarakat dah tahu, okay, ni ada gambar memang hasil terbukti. So pengurusan dengan kita rakyat Malaysia boleh bersatu as a one unit, mempertahankan apa segala bentuk, bukan kata fitnah lah ataupun tuduhan yang katakan pengurusan kita memalsukan dokumen pemain warisan tersebut. To be honest, aku percaya, yang macam aku cakap video yang sebelum ni, aku percaya dengan projek ni kita mendapatkan 6 ke 7 pemain warisan yang kita dipanggil semula. And tahniah kepada semua kaki tangan ataupun yang terlibat, entiti yang terlibat bagi menjayakan proses ni. And kita nampak hasil waktu lawan Vietnam hari tu. Sejarah kita telah menamatkan sejarah perlawanan bola sepak di antara Vietnam dengan negara kita, yang di mana kita dah lama dah tak menang. Akhirnya kita menang pada tahun ni. Poin satu lagi, pendapat aku sendiri, aku tak kecewa sepenuhnya. Perasaan kecewa tu ada sedikit, tapi kecewa ada sedikit, marah ada sedikit. Tapi aku tak salahkan pihak pengurusan bola sepak negara kita.
Sebab at least kita berjaya mendapatkan kualiti pemain yang lebih tinggi, yang di mana sebelum-sebelum ni kita tak pernah dapat pun kualiti yang sebagus macam ni. Yang pertama. Yang kedua, kita berjaya meyakinkan pemain tersebut untuk bermain dengan negara kita. Aku tak nak beritahu siapa yang buat kerja tu, and aku rasa korang pun tahu siapa yang buat kerja tu. Oh, video aku sebelum ni betul-betul geng-geng rakan-rakan kita di Indonesia betul marah ya di video tu. Betul marah pula. Betul-betul suka ya. Oh, suka Tapi walau apa pun, kita kena take note yang FAM sudah menghantar surat rayuan yang di mana berkemungkinan besar maybe denda tu akan dikurangkan ataupun disingkatkan. Instead of kena bayar 1.8 juta dengan denda 12 bulan, at least boleh kurangkan pemain tu. Maybe tak boleh bermain di peringkat negara sahaja, boleh bermain di klub dia juga. Kan malam yang kena tu, keesokannya tu 28 hari bulan kan malam ada game Alaves. Aku ada tengok, aku ada singgah satu mama. Aku nak makan tengah malam tu siapa. Dan aku nampak game Alaves tengah live. And bila aku check dekat Footmob, memang betul nama Alaves, nama Facundo memang tak ada dalam list. Memang dia terus tak boleh main langsung. Even as a sub sekalipun tak boleh di line up kan. So bagi yang menonton, aku nak ajak korang jangan terus menghantam pihak-pihak yang sudah buat kerja mereka tu. Kita bagi aku still put the hope, dan aku rasa kita yakin yang kita dapat player warisan tu adalah betul player yang sah. And FAM sendiri ada nyatakan kat Instagram, Kang jagi kau jangan cakap aku pandai memandai pula cakap sah-sahan. Nanti aku tak screenshot, mana tahu dia delete posting dia kan. But it's okay. Teruskan our support to our national team. Nak kata aku ada marah, ada sikit perasaan marah. Benda ni tak patutnya berlaku. Okay? Tapi aku tak boleh salahkan pihak kita 100%. Sebab kalau nak kata benda tu salah and dia nak denda, kenapa dia tak buat awal-awal dulu, betul? Kenapa baru sekarang dah sampai tahap fasa dah nak masuk 1 tahun dah pun baru nak kata kena saman lah, kena denda lah, dan heboh satu negara. Kenapa sekarang? Why now FIFA? Tapi itulah aku nak ajak korang, kita sama-sama peminat bola sepak Malaysia ni, kalau boleh FAM nyatakan apa masalahnya teknikal yang kata tersalah dan benda ni boleh berlaku. Dan aku harap FAM boleh telus dengan kita penyokong bola sepak Malaysia. Benda ni aku rasa kalau orang lagi jujur, orang lagi hormat kita. Okay? Kalau kita buat salah, kita mengaku lah, tak ada masalah. Aku rasa that's all from me. Kalau korang nak layan video aku yang lain, video aku review boot ataupun sembang pasal bola di video lain, link aku ada tinggalkan dekat atas ni. See you guys next video. Assalamualaikum, bye bye.